Sudah. Aku tadi bawa 2 rod. Lepas tu nak pindah tempat, ngambil 1 rod tertinggal pula. So jadi aku kena balik tempat tadi lagi. Mungkin aku berubah plan. Aku nak balik pukul 10 pagi kot. Sebab Habib nak ambil orang balik pukul 10. Aku nak ikut sekali lah. So sebab tadi dah gasak banyak. Ni ada sejam lagi. Sekarang pukul 9. Ada sejam lagi aku nak mengair. So tapi aku nak pergi balik spot tadi lah. Mungkin aku sambung mengair kat situ lah. Alright. Sorry. Kelima. Rod tinggal. Tak apa, aku balik sini. Tak apa bang, biar bang. Biar. Dek, sorry lah, thank you. Balik lagi bang, aku sebab rod tinggal. Rod tinggal. Okay, alhamdulillah. Sekarang dah pukul 9 lebih sikit lah. Dia ada cerita kelakar sikit. Tadi aku dah gasak kat sini dah. Lepas tu aku ingat aku nak pindah tempat lain. Tapi aku rod satu lagi aku tinggal pula. Aku bawa UL, satu anjing satu UL. So sampai dah dekat apa tadi? Kat JT. Baru aku perasan rod UL aku tinggal kat sini. So aku kena balik sini lagi. So nanti Habib datang sini nak jemput dia orang ni balik pukul 10. Mungkin aku akan ikut balik kot. So dah dalam sejam lagi lah aku nak berajing di sini. So harap ada hasil dan gasak dan boleh buat satu konten. Share dengan Habib. Strike. Ui, jauh juga kan. Tak rasa. Sap lepas. Abang main berdua je ke itu sekali? Berdua ya? Oh. Sebab Habib kata depa nak balik pukul 10. Nak balik pukul 10. Okay, strike. Wah. Wih, dia macam dekan, macam baby. Okey. Wah. Okay, strike. Ya, dah 3 ekor dah sini. Wait. Ni syok main anjing ni. Kayak bukan pelatak, saya pun layan. Wih, jauh dia pergi. Oh, ni size tu. Memang size. Sorry mah. Kena intai hasil dia sebelah ni. Udah penuh. Abang main dari mana bang? Pulau ke seberang? Oi, baru baling.
Lucu. Strike. Aduh, lucu lagi. Aduh, lucu lagi. Oh, ini okay, strike. Okay, shoot. Weh, putus lagi. Putus. Baling pun boleh lucut, boleh putih. Okey. Alah, tak lekat. Alamak, apa ni? Oh, tempat dia kat dia tu. Okey, strike. Kan. Tempat kat dia. Aduh, lucut lagi. Ush, lawan angin. Okay, strike. Okay, strike. Ui. Okay, lucut. Banyak lucut dia.
Apa tu? Gerut-gerut. Aku nak seret batuk bottom. Udang kupas. That's right. Wih, aduh, selar. Wih. Wih, besar eh. Aduh sayang, tak tahu pelata ke selar tadi tu. Besar eh. Sayang cut. So ni beking ya dengan UTS, banyak agak lucut ni. Ni ikan aku dapat tadi mati je pun. Tu. Hai. Kayak apa tu anjing ah? Kejik ah? Udah betul ah. Gerut-gerut. Aku tengah ikat lidah. Baling meletup. Perilaku ni tadi kena air masin. Harap problem lah. Lata. Gerut-gerut sak. Strike lagi bottom. Gerut-gerut. Aku membereskan hal reel ni. Yang putus ikat leader dengan reel masuk air. So tengok dia gasak gerut-gerut. Main jig shot ni. Wih, ayo tambah tinggi. Bismillah. Oh tu, boiling dia ada tu. Dan kat dia tu. Nak balik cuaca elok pula. Cik. Salah. Bertubi-tubi apa ni gasak. Tu nak ikat lidah lagi.
Baling putih, baling putih. Okey, sekarang dah 10 suku dah pagi. Aku tadi sampai sini pukul 8. Dah gasak banyak dah aku main anjing tadi. So ni member strike main bottom gerut-gerut. So aku pun teracun jugalah. Aku nak cuba micro jig, nak carikan bawah pula. Sebab tadi dah gasak main pelatah dah main anjing. Aku rasa aku boleh buat dua konten kot. Yang pagi tadi pukul 8 sampai pukul 10. Ni dah 10 lebih, 10 suku. So aku tak tahu nak balik pukul berapa ni. Habib kata tadi dia nak ambil orang sini pukul 10. Lepas tu nanti ada pukul 2 lagi dengan petang. So tengoklah nanti macam mana aku nak balik pukul berapa. Nak balik awal sebab dah gasak banyak. Lepas tu nak balik lewat sebab cuaca elok sekarang ni. Angin pun tak padu sangat, air pun elok, ikan pun makan. So tengoklah nanti macam mana. Apa pun aku nak try dulu main micro jig. Okay. Lagi harusnya. Try ya. Try sini dulu. Dulu sini bolehlah geruk-geruk ebek ikan bawah ni ada. Aku tadi nak balik awal pukul 10 tapi cuaca elok pula. Tak panas macam ni. Ni pun air dah tinggi tapi alun macam ni. Okey lah. Dapat 2 orang sedap lah. Kita boleh balik ya? Ha? Tengok ikan tengah makan pula. Nak balik ke tak? Oh, ikan tengah makan tu. Geruk-geruk tu. Aku tengah berbelah pagi ni. Nak balik ke tak? Dekat. Okey, strike. Tadi dia dah buat. Dia dah lucut, dia ambil lagi gerut ni. Wah, kerapu. Kerapu mani. Nak kerapu tak? Hah? Boleh. Lucut. Sekarang ya. Habib dah datang ambil ni. Aku masih tak tahu ni aku nak balik sekarang ke. Ni sekarang baru nak pukul 11 ke, atau aku balik pukul 2 atau aku balik petang terus. Ni air dah tinggi sangat ni kan, dah kurang. Aku masih tak decide lagi nak balik ke tak nak. Cuaca elok, tak panas ni. Ikan pun boleh tahan lah hari ni.
So aku decide nak balik jugalah. Ikan dah tak makan. Dah cukup lah untuk hari ni. Tahan apa? Takut terpijak ni. Alright. Terima kasih. Cari karanya. Malam okey ni mah? Malam okey. Dia mau gasak lagi tak mau ikan. Batu. Ni ayat masih elok lagi tapi balik lah. Kena bukan bunyi. Apa? Kena bukan bunyi. Putih. Itu. Elok terus. Mesin terjun. Malam-malam lah. Dapat ikan. Dapat ikan tu dapat ikan. Nanti mesin mulut. Oh, mesin satu lagi. Dia video. Mesin apa? Mesin apa? Pen. Lima. Kalau ikan road 800 makan modal. Wow. Wish, ni yang dari kemarin ni. Oh, pelata pun banyak. Sampai jalan lah. Umpan ni ikan lah. Sampai jalan. Dapat kau lah. Umpan ni? Ikan plastik apa? Ikan macam apa? Umpan? Masalah ni umpan. Oh, Umpan lah. bawah ni geruk-geruk tu. Ikan mana ikan besar dah. Tu dah. Wah. Geruk-geruk besar. Apa tu? Apa tu? MJ? Kilo tu. Ayak tengah pasang besar ni. Sampai sini aku tak pernah tengok ayak naik sampai sini. Oh, nasib baik. Siapa yang pakai motor, parking tang sini memang kena terendam lah. Habis motor terendam. Ni masih naik ni sikit lagi ni. Okey, alhamdulillah. Memang puas hatilah. Tengok ni baru pukul 11 pagi aku dah balik dah dari Pulau Rimau. Taklah banyak sangat, tapi alhamdulillah lah aku dah boleh strike banyak. Dan sebetulnya cuaca memang elok lah, tak panas dan boleh stay sampai petang sebetulnya. Tapi aku rasa macam tak apalah, aku balik lah. Walaupun tadi tak pasti lagi macam mana. So aku nak tengok, tunjukkan hasil. Ni main anjing saja. Aku main anjing saja adalah tak tahu lah, 10 ekor bawah yang lucut banyak lah tadi. So ok lah, 3 jam mengair. Yang sebelah aku tadi dia orang main Apollo, memang kutip lah, memang kutip ikan dan penuh dia orang punya tong. So syok lah hari ni, syok lah, cukup lah bagi aku untuk main anjing, banyak juga strike. Ok, jumpa lagi dalam video yang lain.